Aku yakinlah sebenarnya semua orang pernah alami apa yang aku akan sampaikan kejap lagi. Kalau korang mungkin rasa macam tak adalah, tak pernah lalui pun benda ni. Sebenarnya korang bukan tak pernah lalui, korang pernah lalui tapi mungkin tanpa sedar. Apa yang aku cuba sampaikan, which is inilah dia, toxic positivity. Toxic positivity ni adalah yang mana di mana satu keadaan itu kita bersikap positif sepanjang masa, end up ianya memakan diri kita sehingga ianya menjadikan satu perkara yang negatif terhadap diri kita dan menyakitkan diri kita balik. Toxic positivity ni dia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan. Dia boleh jadi pada anak dengan ibu bapa, dia boleh jadi dengan kita punya relationship. Paling banyak yang kita boleh nampak sebenarnya adalah dalam work culture sebenarnya. Contohlah, dia pergi kerja hari-hari macam biasa, tiba-tiba adalah satu hari tu dia kena marah dengan bos, dah down, tapi bos pula marah dekat depan staff-staff lain, lagi down. Tapi kita ni pula macam anggaplah benda tu macam tak ada apa-apa, positif je lah. How about kalau benda tu berlaku macam mungkin dah berulang-ulang kali? Dia ada beberapa sebab berlakunya toxic positivity tu. Antaranya adalah apabila ianya dah terlalu kerap berlaku, ianya akan sampai kepada satu tahap yang mana ianya akan menjadikan kita seolah-olah deny kita punya real emotion tu. Sebagai contoh lah, sebenarnya kita memang tak suka pun benda tu, tapi sebab kita nak menjaga hati orang, end up kita macam terima je benda tu, ambil je benda tu as a positive way, end up benda tu menyusahkan diri kita. Dan ada jugalah a few of kajian thesis yang dilakukan oleh Madeline E. Fettner. Kalau toxic positivity ni berlaku dengan sangat kerap, end up dia akan memberikan satu kesan yang buruk terhadap diri seseorang itu. Bila diri kita terlalu pressure dengan perkara tu, dia akan efek kepada kita punya persepsi diri kita, interaction kita secara sosial dengan orang. Dia akan buatkan kita jadi makin tak yakin dengan diri kita. Dan aku pun nak menasihatkan jugalah untuk supaya kita kena belajar macam mana kita nak keluar daripada situation ini. Janganlah kita meletakkan situation kita tu nampak sangat kita seolah-olah macam menyeksa diri kita. Kalau betul tak boleh, jangan teruskan. Tapi apa yang aku cakapkan ni tak semestinya boleh diguna pakai untuk semua benda tau. Kena faham juga, sebab jangan jadikan perkara ini adalah satu perkara yang korang boleh putus asa terus macam tu. Kena ingat, putus asa bukanlah jalan yang terbaik. Kenapa aku cakap macam ni? Yelah, sebab aku ni adalah daripada Gen Z dan aku dibesarkan, dididik cara yang boleh katakan agak keras. Tak adalah keras mana pun, tapi lebih kepada macam cara pemikiran seorang millennial ataupun boomer sikit-sikit. Dia lebih kepada mengajar kita macam mana bukanlah mengamalkan satu sikap pergi mampus. Tak ada, bukan macam tu. Dia lebih kepada macam jangan mudah terasa dengan setiap perkara yang berlaku. Ada baiknya juga apabila sekarang ni kita dah boleh tengok generasi-generasi baru kita dah boleh spoke up. Cuma aku mengharapkan agar janganlah sampai perkara yang kecil pun boleh jadi sesuatu isu yang besar. Bukan semua benda kita boleh apply untuk say no. Try untuk dapatkan satu discussion yang mana kita boleh selesaikan dengan cara yang orang kata senang. Tak adalah toxic positivity tu berlaku terhadap kita ataupun kepada orang lain yang akan efek orang lain juga. Kata terakhir mungkin yang aku boleh kata adalah kepada semua orang yang tengah tengok video ni, always remember yang sebenarnya kebahagiaan kita adalah tanggungjawab kita dan bukan tanggungjawab orang lain. Kalau you rasa tak bahagia, cubalah cari perkara yang boleh membahagikan diri you. Subscribe kami untuk lebih banyak video menarik.